Ni geng-geng Tok Saka, hampa tak mau saman ke Yahoo Finance ni? Dia duk buat tahanan dekat negarawan kita. Takkan hampa nak biar saja? Aku tak percaya lah. Dia mana ada duit? Baik, hampa pernah dengar pasal Mada. Mada ni adalah kawasan jelapang padi yang paling besar, yang menyumbang 36 ke 40% beras kepada negara kita. Jadi apa kerajaan buat untuk nak tambah baik? Kerajaan peruntukkan 5 bilion ringgit untuk projek sistem saliran dekat Mada. Sebab padi dengan beras kita lah ni ada cabaran. Cuaca tengok pelik lah ni. Saliran banyak yang dah uzur lebih 40 tahun dah. Hasil kita tak konsisten. Sebab tu kita terpaksa asyik kena import beras daripada luar negara. Jadi Bang Mat, Menteri Pertanian kita, ambil langkah yang sangat besar. Bukan setakat bagi subsidi semata-mata, tapi fokus untuk kuatkan infrastruktur asas sawah. Nak bagi petani ada bekalan air yang stabil dan boleh tanam ikut jadual. Sebab tu projek mega pengairan tersia Mada bernilai 5 bilion ringgit ni dilancarkan. Projek ni upgrade sistem saliran yang hantar air terus ke petak sawah. Jadi bila air lancar, petani dapat tanam tepat masa, hasil lebih sekata dan tak bergantung kepada hujan. Jadi dengan sistem baru ni, kawasan Mada kita di negara ni dijangka akan capai 5 musim dalam masa 2 tahun. Yang sebelum ni cuma 4 musim sahaja.